Mesti kau dah bosan pakai inner standard yang lama-lama kusam. Dok polish pun lama-lama seminggu lepas tu kusam balik. Sebab tu tak payah pening-pening. Kau tukar je inner kilat. Sekarang semua main one set inner kilat. Lagi senang, lagi cantik. Inner kilat yang kali ni aku bawa masuk ni bukan inner kilat yang sebelum ni aku pernah bawa masuk. Sebelum ni hitam biasa, hitam kilat biasa. Tapi ni kali ni hitam kilat dengan ada, orang panggil lah, diamond. Okay, aku pun tak lupa nama istilah dia. So kita tengok kita tengok bahagian kepala korang. Bahagian kepala, mana yang tak tahu kilat diamond tu macam mana, dia akan ada sparkling macam ni lah. Boleh tengok tak? Sparkling macam ni. So lain daripada yang lain. Mana yang dah bosan main hitam kilat ni, dah bosan dah sebenarnya. Yang paling best bukan setakat inner one set je dekat bahagian motor korang. Cover exhaust pun sama juga, akan bagi set warna sparkling. Lawa juga sparkling dia. Tengok jap dia punya dada. Dada dia pun boleh tahan tak. Lawa dia punya sparkling, finishing kemas. Untuk part kepala dia bagi set hitam kilat sparkling. Tapi yang aku tengok rare ni tak pernah dibuat orang. Lampu nombor plate pun dia bagi juga jenis sparkling, hitam kilat sparkling macam ni. Cuma satu je lah, cover rantai dia tak bagi. Sama juga brand lain pun cover rantai tak bagi, tak dapat juga. Tapi so far finishing untuk brand Magic Moi, aku puas hati lah. Magic Moi apa aku sebut lah, Magic Boy puas hati lah. So siapa yang dah bosan tu bolehlah tukar